Hello, Assalamualaikum. Hai, nama saya Amir, sebagai founder kepada Hosting Malaya. Video kali ini saya ingin kongsikan sikitlah mengenai Letter of Undertaking yang biasanya diminta oleh pihak Manic sekiranya anda menggunakan domain yang punya nama reserve name. So, dia akan tunjukkan penting saja. So, dekat dokumen NEAP, pada bahagian schedule D2 on electronic addressing kat sini. Okey, ni schedule D2, reserve names. So, reserve names ialah domain yang mempunyai perkataan ataupun keyword yang di-reserve lah. So, contohnya domain anda mempunyai country ataupun state name. Contohnya, Visit Melaka, Lawat Johor.my. So, ianya akan memerlukan anda untuk menghantar letter of undertaking lah sekiranya anda ingin mendaftarkan domain tersebut. So, contoh yang kedua ialah Malaysian government punya keywords, Prime Minister, Perdana Menteri dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, keywords yang berkaitan dengan royal names. Yang keempat ialah religion lah, agama, Islam, Buddha, Hindu, Kristianiti dan sebagainya. Yang kelima berkenaan dengan bank ataupun finance company, dan yang keenam ialah geographical name. So, sekiranya domain anda mempunyai keywords iaitu perkataan yang berkaitan dengan 6 contoh section ini, so memerlukan anda untuk menghantar letter of undertaking lah. Tapi anda jangan risau, letter of undertaking tersebut anda akan terima daripada pihak domain registrar. Mereka akan bagi satu contoh, contohnya kat sini. So, pada domain pada letter tersebut, anda akan perlu isi anda punya nama dan juga anda punya nama domain, dan juga kenapalah anda ingin apply nama untuk domain tersebut, uh, untuk kegunaan apa dan sebagainya. So, anda perlu justify lah kenapa, ataupun beri explanation lah. So, itu saja perbezaannya apabila mereka minta letter of undertaking. Cuma sekiranya anda daftar domain yang tiada reserve names, ianya akan lebih mudah lah proses approval, dan domain aktif akan lebih pantas. Kerana sekiranya mereka minta letter of undertaking ni, ia ambil masa sedikit. Mereka perlu forward balik dokumen tersebut kepada pihak Manic sebelum pihak Manic aktifkan domain tersebut. Okey saja, diharap perkongsian ini bermanfaat. Sekian, terima kasih.